Cupid. Dalam cerita dongeng, putera ungkaikan sumpahan dengan mencium sang puteri. Boleh bagi tahu kenapa? Sebab cinta boleh atasi benci. Betul, Ros. Secara tepatnya, logik ni ditunjukkan pada 87% semua cerita dongeng. Terima kasih, Max. Itu cukup. Adrian, saya harap kamu tulis nota untuk kelas ini. Boleh kamu ulang apa saya cakap? Dalam cerita dongeng, putera ungkai sumpahan dengan mengucuk puteri sebab cinta boleh atasi benci. Bagus tu, Adrian. Okey semua, jangan lupa baca buku Puteri Beradu dari Charles Perrault. Selamat Hari Kasih Sayang semua. Pergi dulu ya. Jumpa di luar. Hai, Adrian. Tolong tanda tangan. Tolonglah, awak tahu saya benci tanda tangan. Saya bukan nak itu. Ini petisyen lawan kezaliman pada hamster. Awak pernah tengok baju mereka terpaksa pakai baju buruk? Amboi, Marinette. Cari makanan nak makan. Mungkin ambil baju buruk untuk pakai? Jangan peduli apa mereka cakap. Buang masa aja. Betul lah, Tiki. Rambut sehitam malam, mata bagai rembulan. Siapakah kamu di sebalik wajah samaran? Setiap hari kita ketemu, ku harap kau milikku. Bersama cinta kita abadi, sudikah jadi kekasih hati? Wow, puisi cinta yang bagus. Dia tulis untuk siapa? Rambut sehitam malam, mata rembulan. Awak? Tak mungkinlah saya. Ramai di sekolah ni berambut gelap dan bermata biru. Ya, tapi mata rembulan? Apa maksud dia sebalik wajah samaran? Ini kan puisi. Maksudnya mendalami diri awak. Dia tak kenal awak, Marinette. Dia cakap pasal awak lah. Cupid saya. Sakitlah. Saya tak tahu. Boleh juga. Operasi Hari Kasih Sayang dah bermula. Mengikut penyelidikan dan cari perbandingan antara laman membeli belah, Bara Kemas ni dapat skor tertinggi dalam populariti. Ini cantik, Max. Saya pasti berjaya dengan ni. Cinta macam baseball kan? Kena ada strategi atau akan kalah. Kalau bidik tepat akan menang tanpa tandingan. Skor! Betul juga, Kim. Metafora bagus. Meta apa? Oh, berkilat. Ini untuk saya ke? Bukan, Alia. Penerima barang sudah dipilih dulu. Dia... Jangan bagi tahu mereka berdua. Berita, Kim ada buah hati rahsia. Siapa gadis bertuah? Cantik sangat, Kim. Mesti dia akan suka. Sebenarnya tak tahu dia terima ke tak. Kalau dia tak terima, Dia akan suka, Kim. Pasti. Jangan ragu-ragu, Kim. Pergi saja. Beranikan diri. operasi Hari Kasih Sayang dijalankan. Perjalanan dia warna kuning, awak merah. Kalau awak lari 10 batu sejam, awak dapat 4 minit setengah di depan dia. Berhenti tunggu dia di sini menghadap ke timur, tempat ketiga paling romantik Paris. Pergi. Terima kasih semua. Saya kenal seorang ni pandai nasihat orang tapi tak reti nasihat sendiri. Jom pergi. Awak betul. Saya kena bagi tahu dia. Apa dia? Saya akan buat. Saya akan bagi tahu Adrian perasaan saya. Tapi saya akan tulis atas kad, boleh? Ya. Yeay. Operasi Hari Kasih Sayang. Dia comel. Saya teruskan mimpi awak semua sebab Adrian milik saya. Pada Chloe, gadis terhebat di dunia, cinta abadi saya dari Adrian. Dia tak menangis. Kehadapan Adrian. Kehadapan Adrian. Kehadapan Adrian. Saya tak pandai nak tulis dalam bentuk puisi cinta. Hasil puisi saya teruk sangat. Comel sangat bila awak merajuk macam ni. Sabar, Marinette. Saya bergurau. Bayangkan Adrian tulis isi hati dia. Surat Adrian. Itu dia. Kenapa saya tak terfikir sebelum ni? Saya jawab puisi dia. Marinette, cuba tengok ni. Cantik sangat. Oh, terima kasih. Wow, jangan lupa tanda tangan. Ini petanda baik. Kumbang bawa nasib baik, terutama sekali bab-bab cinta. Ya ke?
Ya, awak patut tahu banyak tentang kumbang. Ya ke? Kenapa pula ya? Sejak zaman purba, kumbang adalah satu simbol cinta, menggalakkan pengabadian cinta. Dalam blog saya minggu lepas, awak baca kan? Ya, mestilah. Dia ada mata, tangan, kaki. Sama je. Macam mana awak jatuh cinta dengan Ladybug? Awak tak tahu siapa dia sebenarnya. Awak tak tahu pasal cinta. Oh, saya tahu. Saya cinta cheddar, saya cinta Swiss dan saya cinta Camembert. Oh, kesian dia marah. Dia tak boleh siapkan puisi cinta dia untuk kekasih misteri dia. Saya tak perlu puisi. Saya boleh bagi tahu dia. Saya cinta awak. Gelinya. Awak buat saya hilang selera makanlah. Hampir. Betul, dalam bingkai emas 24 karat. Harta ke Le Grand Paris Hotel dan bil ke ayah saya. Maksud saya, Encik Bourgeois. Awak buat apa kat sini? Saya... Saya. Sudi awak jadi kekasih saya? No. Jangan gerak. Tunggu semua orang tahu tentang ni. Jangan marah, Kim. Tapi saya terpaut pada orang lagi hebat dari awak. Sakitkan hati bila cinta tak terbalas? Hari kasih sayang, hari penuh cinta dan hari penuh duka. Ramai orang terperdaya, ramai orang yang hampa. Aku mah kecilku, mesti awak berseronok hari ini. Terbang jauh aku mah kecilku, beri dia kejahatan. Dark Cupid. Nama saya Hawkmoth. Saya boleh bagi awak kuasa memanah untuk hancurkan cinta dan rosakkan persahabatan. Awak buat sesuatu untuk saya sebagai balasannya. Tiada cinta atau persahabatan terlepas dari saya. Tiada siapa yang boleh. Bunga yang buruk. Lepaskan saya. Bagus. Tak lama lagi Ladybug dan Cat Noir akan jumpa kemusnahan mereka juga. Nak apple bergula? Terima kasih, Ayah. Cepatlah, Marinette, sebelum awak jadi takut. Saya berjaya. Chloe? Sejak bila dia mesej kita pula ni? Jahatnya dia. Saya bagi tahu Kim untuk lakukannya. Saya tak tahu pula dia suka pada Chloe. Aduh, harap Adrian tak buat macam tu pada awak. Maksud saya... Apa saya buat? Hei, bawa bertenang. Saya bergurau je lah. Sikit. Adrian takkan buat macam tu. Apa benda terbang tu? Hah? Semua cinta dimusnahkan! Alia? Hei, apa awak ni? Awak bukan kawan baik saya. Awak ni badut. Adrian mesti akan gelak dengan hasil puisi cinta awak yang lawak tu. Alia? Apa dia buat pada Alia? Saya macam pernah tengok benda tu. Itu Pink Kim lah. Dia terkena akuma. Ini tidak bagus. Kita cari dia sekarang. Tinggi! Sarang topeng saya! Ha!
24 karat saya. Ladybug! Sudah, Kim. Saya bukan Kim. Saya Dark Cupid. Saya takkan berhenti. Kalau saya tak bercinta, tak ada siapa boleh. Okey, Dark Cupid, saya faham. Chloe patahkan hati awak. Tapi tak bermaksud awak boleh serang orang Paris. Tapi saya nak. Saya takkan berhenti sampai semua orang sudah patah hati. Ucap selamat jalan kepada kesayangan awak. Mulai sekarang, awak benci mereka. Kalau awak nak terus hancurkan cinta, berikan saya Miraculous Ladybug. Kalau tak, saya tarik kuasa awak. Dah jatuh cinta dengan saya ke? Saya nak cakap dengan awak. Tunggu sekejap. Dark Cupid... Saya berjanji saya akan beritahu bila saya jumpa awak. Ladybug, saya... Hati-hati! Cat Noir! Ladybug, saya benci awak. Cat Noir, sedar diri sekarang. Saya tak suka Ladybug. Saya jijik dengan awak. Saya benci awak. Ladybug, lambatnya awak pergi mana? Bagi dia bantuan. Minta Miraculous Ladybug sebagai balasan. Saya tolong awak musnahkan Ladybug. Tapi awak bagi Miraculous dia pada saya. Tak ada masalah. Bagus, bagus. Bila saya dapat Miraculous Ladybug, senang saya nak ambil Miraculous Cat Noir pula. Awak kena keluar dari sini. Kawan awak Kim tukar jadi Dark Cupid. Saya tak tahu apa dia buat kalau dia jumpa awak. Saya? Tapi macam mana dia boleh ada dendam dengan saya pula? Siapa yang tak ada? Dah, sebabkan ini. Semua orang berebut nak ambil gambar ni. Itu Adrian, jejaka paling kacak dalam kelas. Sangat kaya juga. Dia sukakan saya juga. Ikutkan puisi bukan awak. Dia bergerak. Ayah! Lari, Chloe! Lari! Wah, Ladybug. Saya tak nak lawan awak, Cat Noir. Kemesraan tu sangat menggelikan. Awak sudah tentu bukan kawan saya. Kenapa penuh dengan kebencian, Cat Noir? Benci atasi segala-galanya. Maaf, tapi awak salah. Benci tak atasi segalanya. Cuma cinta yang boleh. Sang putera ungkai sumpahan dengan mencium sang puteri. Cinta boleh atasi benci. Awak saja melengah masa. Lawan! Ini lagi elok dari lawan. Mari sini, kucing comel. Komol sikit. Sikit lagi. Jangan dekat dengan saya. Sini, kucing. Sini, sayang. Mari sini. Awak tak boleh terlepas, Chloe. Tolong. Selamat Hari Kasih Sayang, Chloe. Sekarang awak terima padah sendiri. Rambut saya. Tak ada lagi teruk dalam dunia dari rambut buruk. Tadi Ladybug rosakkan jaket baru. Lepas tu awak rosakkan rambut cantik saya. Cepatlah tukarkan saya sekarang. Hari ini sudah cukup teruk. Bazir aja gunakan panah ni kepada awak. Hati awak dah hitam dan kering. Tak ada ruang untuk cinta lagi. Berani awak kurang ajar dengan saya. Kenapa awak berdiri tengok je? Angkatlah saya. Awak ingat saya nak tolong orang sombong macam awak ke? Tak sabar nak tunjuk semua orang gambar ni. Jangan! Jangan risau. Saya pun tak suka nak cium awak.
Saya tak percaya saya buat macam ni. Macam mana nak lawan kami berdua, mata buntal? Kuasa kucing! Saya selalu terfikir apa jadi kalau saya guna kuasa pada orang lain. Naga Sakti! Ha? Apple bersalut? Apa saya patut buat dengan benda ni? Fikir Ladybug. Hei! Saya ada hadiah kekasih untuk awak. Nampak gaya tangan awak melekit, tak boleh pakai. Ladybug! Sekarang giliran kucing pula. Cat Noir! Miraculous dia! Saya tak sabar. Akhirnya saya tahu siapa awak, Ladybug. Rahsia awak terbongkar akhirnya. Ha? Apa saya buat kat sini? Tak ada masa. Alat memanah dia, Kat Noah. Sekarang! Ya! Ambil! Ambil pin dia! Tidak! Maaf, saya ambil. Selamat Hari Kasih Sayang. Oh, terima kasihlah. Ups. Masa awak telah tamat dah, Akuma. Masa untuk hapus kuasa jahat. Dapat pun. Selamat tinggal, rama-rama. Miraculous Ladybug! Apa yang saya buat ni? Apa awak buat ni? Saya tak tahu. Tidak. Sip sikit. Ups. Tunggu, Ladybug. Saya nak beritahu awak. Dengar sini. Ciuman tu, saya terpaksa untuk ungkaikan sumpahan. Apa? Ciuman? Ciuman apa? Tak, saya cuma nak cakap... Tengok tu, Kat Noah, cincin awak berkelip. Awak pun sama. Kita hampir nak bertukar balik. Kalau ikut saya, kalau boleh saya tak nak tengok. Ladybug tak guna. Hari kasih sayang yang tak guna. Hei, ini peluang awak ambil kad semula. Itu dulu. Itu dulu, bagi tahulah. Saya sedar dengan semua kebencian semua tempat, cinta akan menang. Kalau saya nak Adrian sayang saya, dia perlu tahu perasaan saya. Ini hari istimewa. Awak boleh percaya semua perkara buruk, jahat yang awak cakap ke Ladybug? Awak rasa kelakar, ha? Apa masalahnya? Awak dapat banyak kad dari ramai peminat-peminat awak. Pilihlah satu. Wow, tunggu dulu. Ada orang jawab puisi saya, tapi saya dah buang. Rambut awak sinaran matahari, hijau kilauan matamu. Saya tengok awak dah fikir tentang isi hati dan impianmu. Ya, saya suri jadi kekasih, cinta kita abadi. Hati saya milik kamu bersama sehingga akhir nanti. Siapa yang boleh jawab ayat puitis macam awak ni memang sehati sejiwa. Tak ada tanda tangan. Mungkin ke Ladybug yang tulis? Tolonglah. Apa maksud awak? Awak tak ingat? Awak tanda tangan kad tu ke tak? Tak tahulah. Kumbang tu datang bila saya tengah tulis. Awak pula tak berhenti cakap tentang blog dan semuanya kapur. Macam tak percaya. Awak tak tanda tangan pun kad tu. Saya sayangkan awak. Tapi awak ni memang merepeklah. Awak tahu tak?
Kamu ada 1 hari saja untuk reka seni fashion. Ia mesti rekaan kamu sendiri. Dalam 10 jam, penyampaian kamu akan dinilai oleh pereka fashion tempatan terkenal, Gabriel Agres. Ayah salah satu pelajar kita sendiri, Adrian Agres. Lagi satu, Adrian akan pakai rekaan pemenang pada penggambaran seterusnya. Sekarang saya umumkan tema pertandingan. Topi Derby. Topi derby? Topi derby, topi derby, topi derby, topi derby. Saya tak ada rekaan topi derby. Ada topi tinggi, cap, topi bertanduk 2. Nak beret, saya boleh tolong. Nak sombrero, tak ada masalah. Kenapa topi derby? Awak nak tahu? Akhir sekali mesti tak ada guna. Mesti saya memalukan diri sendiri nanti. Mesti saya jatuh asas topi saya, jatuh atas Encik Agres. Sampai dia tak sedar diri, Adrian akan benci saya. Saya takkan jadi pereka fashion sampai bila-bila. Musnahlah impian saya. Semua ni sebab topi derby. Sini, tunjuk buku laka awak. Mesti ada yang menarik dalam ni. Lupakan, saya ni cuai sangat. Mesti saya rosakkan peluang besar saya ni. Wow, Alia. Rekaan tu cantik betul. Saya tak tahu awak ada bakat mereka. Terima kasih. Tapi ini bukan buku saya. Semua lakaran ni Marinette lukis sendiri. Lakaran dia hebat, kan? Awak sangat berbakat, Marinette. Saya rasa ada kemungkinan besar awak boleh menang. Ya ke? Ya, saya suka rekaan yang naik ke atas. Sambil berhenti. Maksud saya, terima kasih. Sama-sama dan semoga berjaya. Mungkin saya pakai topi awak masa penggambaran ayah saya nanti. Lain kali awak bertenang dan fokus. Tapi awak dengar, Adrian kata awak mungkin boleh menang. Awak dengar tak Adrian suka dengan semua rekaan Marinette? Pastilah saya dengar. Dia akan menang pertandingan. Iyalah tu. Bila Adrian nampak rekaan saya, mesti dia pujuk ayah dia umumkan saya pemenang. Saya pun rasa macam tu, Chloe. Awak seorang pemenang. Rekaan awak mesti lagi cantik dari orang lain. Itu dah pasti. Tapi sebelum tu, saya perlu dapatkan buku lakaran dia tu. Awak tinggal 9 jam je lagi. Alamak, saya nak pergi ke taman sumber inspirasi saya. Saya jumpa awak nanti. Saya tak apa. Jangan risau. Tak ada apa. Sekarang masa kita cari mangsa seterusnya, wahai Akumaku. Dan seterusnya menyerang Ladybug dan Cat Noir. Miraculous mereka mesti jadi milik saya. Alamak, susah betul nak kreatif dalam tekanan. Marinette, awak selamatkan dunia dalam tekanan. Mereka topi mesti kacang je untuk awak. Topi derby kacang. Bergaya dan sedap. Hari gembira, hari gembira. Hari ini sangat cantik dan ceria. Edgar si manja seko ni. Menakjubkan. Bagus persembahan awak tu. Pergi burung-burung kotor. Berapa kali awak diingatkan Encik Rami, Jangan beri burung makan. Ini memang dilarang. Kalau beri burung makan, akan ada najis merata-rata. Tapi siapa akan beri burung saya makan? Semua penjaga taman kenal awak, Encik Rami, Awak dilarang masuk semua taman di Paris. Pergi sebelum saya panggil pihak berkuasa. Oh, kejap. Sayalah orang berkuasa. Keluar! Jeez, kesian sangat tengok Pak Cik tu. Pak Cik tu ada perwatakan unik. Dia seakan satu jelmaan burung. Dia perlu pakai jaket bersayap je untuk jadi burung. Jaket bersayap. Idea bagus, Tiki. Kesian Encik Rami, Perasaan tidak adil. Mangsa yang mudah untuk Akuma saya. Terbang jauh Akuma kecilku dan berikan dia kejahatan. Encik Pigeon, nama saya Hawkmoth. Tuan pegawai polis ini.
atau mana-mana pegawai taman tak patut halang awak dari jaga kawan bersayap awak tu. Paris takkan sama tanpa burung. Dan burung tak boleh hidup tanpa awak. Siap. Topi derby yang cantik. Terima kasih, Tiki. Kita berdua hebat. Kita? Oh, betul. Maaf, awak sangat hebat, Chloe. Bila kita nak awak buat topi ni? Dia rosakkan kuku saya. Saya tak nak buat. Ayah akan upah orang lain buatkan. Awak cari apa? Sehelai bulu. Saya lupa ambil sehelai bulu burung untuk topi. Kena letak sehelai bulu juga. Yeay. Maaf, Encik Pegawai. Tuan. Tolonglah. Tak boleh ke cepat sikit? Maaf semua, sekarang kita ada masalah. Awak semua terpaksa turun balik. Ini agak pelik. Burung telah membanjiri Paris. Ini menyebabkan situasi mencemaskan yang merisaukan pihak berkuasa. Baik, saya dimaklumkan seorang lelaki bernama Encik Pigeon akan buat pengumuman. Oh, hari suram untuk penduduk Paris. Maaf kalau ganggu kamu semua. Tapi Paris sekarang adalah milik burung. Terbang, terbang. Paris perlukan kita. Tiki, sarung topeng saya. Ya! Ini lebih pelik dari yang biasa. Enggang sama enggang, pipit sama pipit. Acum! Saya ada alahan bulu burung. Acum! Kesian awak. Saya asyik nak bersin. Burung berkeliaran masalah kecil. Tapi semua penjaga taman di Paris hilang tanpa dikesan. Apa? Kita kena cari mana Encik Pigeon secepat mungkin. Mana pula kita nak cari dia? Saya tak tahu mana nak cari dia, tapi saya tahu mana dia nak cari kita. Buat biasa je. Kalau tak, dia takkan datang. Apa maksud awak? Saya buat biasalah ni. Ladybug dan Cat Noir, terima kasih kawan sayapku. Burung menguasai dunia. Kuasa kepada semua burung! Mana dia ni? Sepatutnya dia dah sampai. Acum! Apa itu?
Mana manusia burung Encik Pigeon? Dia mesti dekat-dekat sini. Kalau awak mahu burung miliki Paris selamanya, awak hapuskan 2 orang penting Paris ini. Saya rasa agak pelik. Macam burung ni nak makan kita. Awak ada idea ke, Ladybug? Awak kan kucing. Bukan kucing suka kejar burung ke? Tengok! Hari gembira. Saya sangat kejam. Bagus sekali. Sekarang, ambil miraculous mereka. Miraculous. Berikan kepada saya. Kalau tidak, terimalah padah dari kawan berbulu saya. Dadadi, dengan kiraan 3, sebelum burung saya semua rawat. Masih belum terlambat untuk awak serahkan miraculous awak kepada saya. 1, 2... Kak Noah, tiang! Puasa kucing! Tengok, rupanya burung ni penakut juga sebenarnya. Saya bukannya nak lari. Saya cuma nak menyelam sambil minum air. Selamat Hari Natal. Saya belum selesai dengan awak. Saya kena keluar sebelum identiti sebenar saya terbongkar. Ya, awak tak nak saya tahu awak kucing jenis apa. Tak kelakar. Ladybug, Cat Noir, saya dalam bahaya. Saya timbul masalah kewangan kalau tetamu saya tinggalkan Paris. Awak sedang halau burung-burung tu kan? Itu sudah pasti, tapi sebelum tu, saya perlukan privasi. Bukan privasi, saya faham. Awak boleh ke bilik suite. Ada tisu dalam bilik. Tapi mungkin awak mau kotak pasir? Betul. Tak perlu kotak pasir. Tapi ada keju camembert di sini? Kepala lumah, pencemasan. Nak keju camembert macam mana? Lembut. Camembert tidak dipastur matang 2 tahun? Terima kasih. Saya pedan. Kesian badan saya sakit. Saya tak boleh bergerak. Ya ke ni? Hah? Lembutnya keju. Makan sampai kenyang. Ladybug perlukan kita. Bagus. Saya dapat pemandangan jelas dari bilik ni. Peliknya, semua burung terbang ke arah sama. Baik, saya pergi ikut mereka. Kami sedia berkhidmat, Elvi. Jom pergi. Sini rupanya tempat Encik Pigeon simpan semua penjaga taman. Grand Palais. Alahan saya makin teruk kat sini. Mungkin alahan awak tanpa makna atau Encik Pigeon tinggalkan semua penjaga taman tanpa awasan. Jom kita serbu masuk ke dalam. Tunggu sebentar, Cat. Ini terlalu mudah. Saya ada idea. Tepat pada masa. Hudi ho. Kita bersedia untuk sambut mereka, kan? Mereka akan masuk perangkap saya. Tak lama lagi awak dapat miraculous awak, sahabatku. Saya rasa sangat tak sabar, Pigeon. Kalau kita boleh musnahkan whistle burung, kita boleh tangkap akumannya. Okey, awak buka tingkap ni. Saya pegang dan tarik dia sampai bumbung. Lepas tu ambil whistle burung dari dia. Saya faham. Siapa cepat dia dapat. Nampaknya rancangan kita dah gagal. Digila Didi, mari dekat sikit. Saya tak puas hati dengan awak berdua. Saya berbesar hati.
Tolong lepaskan kami, Ladybug. Shilling? Apa saya nak buat dengan shilling ni? Awak tak boleh terlepas dari perangkap saya. Ya. Masa untuk gurau makan! Whistle saya! Tidak! Kedua, ambil! Masa awak telah tamat dah, Akuma. Masa untuk hapus kuasa jahat! Dapat poin. Selamat tinggal, Rama-Rama. Miraculous Ladybug! Apa terjadi? Saya di mana? Sikit! Burung tak guna, Ladybug tak guna. Saya akan musnahkan awak semua. Kita ketentukan masa. Saya ada kurang dari sejam. Mana dia ni? Hello, Encik Demoklis. Saya pembantu Encik Agres, Natalie. Hello, Cik. Tumpang tanya, di mana Encik Agres? Saya di sini. Hello, Encik Agres. Selamat datang ke sekolah kami. Adrian bimbing Natalie sekarang. Oh, itu Encik Agres. Dia datang sini dulu. Tuan boleh lihat, Encik Agres, pelajar kami kerahkan masa dan tenaga untuk projek masing-masing. Mana awak hilang? Awak bawa topi tak? Ya, ini dia. Kenapa? Tapi topi awak sama macam Chloe. Apa? Hai Encik Agres. Saya Chloe Bourgeois. Ayah saya Andre Bourgeois, Datuk Bandar. Si penipu dan pencuri tu. Awak nak saya uruskan dia ke? Saya rasa saya tahu apa nak buat. Tolong pusing balik ke topi Cik Bourgeois. Ini satu gurauan. Tak adil! Marinette tiru rekaan saya. Ini melampau sampai hati awak buat macam tu. Saya minta maaf atas salah faham Encik Agres, tapi saya boleh buktikan rekaan topi ini rekaan asli dari saya. Teruskan. Setiap inci topi diperbuat dari tangan, dari jahitan sehingga sulaman dan dalaman topi ni dijahit oleh saya sendiri. Paling penting, ada satu elemen rekaan hanya mereka saja tahu tentangnya. Tanda tangan saya. Rekaan yang sangat cantik. Kamu memang mempunyai tangan berbakat untuk jadi pereka topi, Cik. Marinette. Tahniah atas demonstrasi kamu, Cik Marinette. Kamu pemenang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Adrian akan pakai topi kamu untuk kempen iklan kami seterusnya. Oh, Tahniah pada awak, Marinette. Maaf, saya ada alahan bulu burung. Acuh! Gesundheit. Acuh!
Terima kasih. Pixelator. Di atas bantuan Encik Bourgeois, kita boleh jayakan lawatan pengalaman kerja hari ini di Hotel Mewah Grand Paris. Kamu semua akan mendapat pengalaman amali bekerja dalam hotel hari ini. Kamu akan diambil markah mengikut usaha kamu untuk tentukan sama ada lulus ataupun gagal. Tuan ada nama Marinette dan Alia dalam senarai tak? Saya rasa tak ada. Saya boleh agak siapa tolong ayah aturkan kerja. Patutlah dia dapat luang masa dengan Adrian. Hari ni hari yang paling teruk di dunia. Mesti ada silapnya. Ayah! Terima kasih, sayang. Oh, ya. Alia, kamu akan uruskan sampah di tong besar. Dan Marinette, kamu akan... Wow! Hei, itu... Dengar sini. Ini sebuah hotel mewah, bukannya sup. Ayah! Itu Jacket Stone, bintang rock. Dia jual berjuta album. Dia sangat terkenal dan sangat kaya. Encik Stone, selamat datang ke Hotel Grand Paris. Saya Bourgeois, Datuk Bandar dan pemilik hotel mewah ni juga. Hotel paling mewah di Bandar Paris. Boleh kami bantu? Awak rasa apa? Saya bukan datang nak tengok lobi awak aja. Jacket nak tempah bilik paling mewah sekali. Pastikan Fang dapat tap mandi besar, bukan lubang mandi macam hotel di depan jalan ni. Kita ada semua sekali, Puan Fang. Termasuk gimnasium yang terkini. Fang buaya saya lah. Encik Stone, kita ada semua awak perlukan untuk Fang. Dia mahukan mandi buih. Buaya tak suka mandi buih. Nanti kering pula kulitnya. Aduhai, takkan dia lagi. Ingat saya, Encik Stone. Vincent Asa. Satu gambar saja. Untuk tunjuk semua orang kita kawan baik. Bolehlah, tolonglah. Saya pun minat awak. Saya tahu awak dah datang 36 konsert saya. Kita bukannya kawan. Baiklah. Pandang kamera. Tak dengar ke apa Encik Stone cakap? Awak masih tak faham kan? Jangan ambil gambar. Refleks yang bagus. Lain kali jangan dekat dengan Encik Stone lagi. Kalau tak, saya takkan pulangkan kamera. Saya kesan marah dan kekecewaan. Perasaan yang bagus untuk aku mak kecilku. Tak lama aja lagi. Terbang jauh aku mak kecilku dan sebarkan kejahatan. Pixelator, nama saya Hawkmoth. Saya berikan kuasa untuk tangkap senyuman wira awak selamanya. Sebagai balasan, awak perlu ambil sesuatu untuk saya. Baiklah, Hawkmoth. Encik Bourgeois, Tuan belum beritahu lagi kerja Marinette. Ya, ada, Marinette. Rencam, saya ada kerja untuk kamu, Marinette. Rencam? Apa tu? Mesti sama teruk dengan kerja buang sampah awak. Encik Stone perlukan cermin mata hitam untuk malam ni. Merah, putih dan biru dengan 2 menara Eiffel padanya. Boleh dapat kan? Pasti kita boleh. Marinette pekerja rencam kami. Dia boleh uruskan semuanya. Ha? Rencam ialah pekerja yang cari semua benda yang pelanggan minta. Apa-apa aja. Pergilah. Kerja. Ini cukup bagus. Sekarang saya boleh balik dan jumpa Adrian. Dan Chloe. Awak tahu bukan ini yang apa Encik Stone nakkan? Maksud awak, Tiki, ada merah dan putih dan 2 menara Eiffel sekali. Saya rasa lebih elok kalau kita buat dengan betul kali pertama. Miau. Mana menara Eiffel? Sini.
Buat lawak ke? Apa kamu ni nak rosakkan kerjaya saya? Tapi Encik Stone, cermin mata yang Encik nak tak ada. Kamu ingat saya kisah ke? Pergi cari cermin mata saya. Hebat sangat. Lagi lama kena berjauhan dengan Adrian hari ni. Bukankah sudah pesan pada awak? Awak patut buat betul-betul tadi. Ya, betul tu Tiki. Baru saya faham. Cermin mata hitam yang dia nak mesti ada. Fikir betul-betul. Saya tahu. Baru mula dah putus asa dah. Saya dah agak. Jangan terlanggar pintu kaca pula. Minta maaf, Tuan. Boleh saya tolong? Pandang kamera. Memang cantik betul. Oh, tengoklah tu ada orang datang. Biar saya uruskan ni, Adrian. Tengok betul-betul. Encik bukan tetamu di sini. Ayah saya hanya jemput selebriti yang besar je macam saya. Kalau macam tu, saya Pixelator, peminat nombor 1 awak. Saya? Oh, Encik ni buat saya terharu. Teruskan. Boleh ambil satu gambar, Cik yang comel? Panggil saya Chloe. Awas, Chloe! Pandang kamera, ya, Cik. Apa ni? Apa yang dah berlaku ni? Saya rasa kita masuk alam digital rasanya. Apa maksud awak alam digital? Saya tak tahulah, tapi rasanya ini benda yang tak elok. Baiklah, saya boleh uruskan, percayalah. Ayah? 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 Di mana saya simpankan? Oh, ini dia. Ia merah jambu. Saya akan ubahkannya nanti. Ini akan jadi cermin mata hitam yang paling cantik atau yang paling hodoh dalam sejarah. Cik Bustia akan beri markah ikut usaha saya, kan? Jangan risau, pasti Jaga Stone akan sukakannya. Atau bencikannya. Tak dapat hubungi ayah lah. Macam mana tak ada talian di sini? Tak masuk akal. Tak ada kesudahan. Tak ada pintu, tak ada dinding, tak ada apa-apa. Maksud awak kita terperangkap? Cuma kita berdua? Tak, mesti ada jalan untuk keluar. Saya harap. Adrian! Chloe! Mesti mereka berdua keluar pergi tempat seronok. Sekarang saya keseorangan tanpa Adrian. Marinette, jangan merajuk. Mari kita fokus untuk berikan cermin mata Encik Stone kepada dia. Jagged Stone? Apa? Pandang kamera. Saya akan bagi pada Encik Stone. Boleh hantar kepada dia sekarang? Dia tengah berehat. Siapa yang suka digosok perutnya? Fang yang comel. Okey, tak apa. Saya cuma nak sampaikan kerja saya betul-betul. Baiklah. Terima kasih. Saya harap Encik Stone sukakannya. Usaha awak pasti terbalas. Awak siapa? Pandang kamera. Masa untuk bertukar. Tolong pakai saya! Hei awak, masa untuk bergambar. Macam mana awak masuk? Mana ada sesi bergambar? Fang, serang! Kita jumpa lagi, buaya. Apa? Fang? Fang! Awak siapa? Saya Pixelator, peminat nombor 1 awak, Encik Stone. Boleh saya panggil Jagged? Tak! Saya nak abadikan awak, Jagged. Saya satu-satunya peminat awak. Awak milik saya selamanya. Sekarang pandang kamera. Jadi awaklah Ladybug. Saya sudah dengar banyak cerita tentang awak. Pandang kamera.
Mana mereka pergi? Kalau awak nak jaga, awak mesti cari Ladybug. Saya tak ada masa lah nak cari Ladybug tu. Awak ada banyak sangat masa. Okey. Beritahu saya apa nak buat. Saya mahukan gambar elok Ladybug dengan miraculous dia. Saya mahukan kuasanya. Tinggal sini betul-betul. Saya tak boleh tunggu di sini, ada konsert hari ni. Jangan risau, awak sempat pergi konsert bersama sepasang cermin mata yang hebat. Baik, sementara nak cari pixelator ni, saya nak awak tunggu di tempat yang dia takkan jumpa. Ladybug, selamat ke? Ini kan sekolah. Ya, pixelator takkan terdetik yang idola dia akan datang ke sekolah ni. Maksud saya, sekolah hebat sangat kan? Ini merepek sangat. Saya tak ada masa untuk ni. Mula-mula saya kena kacau dengan peminat saya. Lepas tu, diserang dengan si pelik ni dan... Tunggu, apa yang awak tahu tentang peminat ni? Dia dah datang setiap konsert saya pada tahun ni. Dia hantar saya surat bertimbun-timbun. Geledah sampah saya. Dia intip sekali mak saya pergi main bingo tau. Peliknya. Tak sangat. Cuma sekumpulan makcik tua yang bermain sama-sama. Vincent Asa. Dapat alamatnya. Takkan awak nak tinggalkan saya di sini? Maksud saya, sekolah hebat kan? Black, saya perlu cari tempat untuk bertukar. Alah, kenapa cepat sangat? Baiklah kalau awak nak, tapi tolong dapatkan keju. Saya nak pergi cari kalau ada jalan keluar di sana. Jangan ke mana-mana. Mungkin bahaya. Bahaya? Awak tak takut kan? Saya rasa takut. Tolonglah. Charmelize. Bagus. Mulakan penggambaran sekarang. Amatu. Oh, ini tak pelik langsung. Apa? Ladybug? Kenapa awak ada dalam gambar? Ladybug, ingat saya tak? Saya peminat terbesar awak. Tolonglah keluarkan kami dari sini. Teruk sangat dalam ni. Maksud saya, teruk bila awak tak ada di sebelah saya. Di sini, Ladybug. Apa yang terjadi pada awak? Teruk betul. Lelaki ni, dia ambil gambar kami. Dan kemudian kami terperangkap di sini. Kami sedang berjalan-jalan di Champs-Élysées. Saya harap Kat Noah sudah ada di sana. Tumpah tanya, Encik. Encik, sudi temu bual dengan saya yang ingin sebarkan khabar penjahat? Saya akan sambung sesi penggambaran sehingga Jagged Stone sampai di sini. Di mana awak, Jagged? Peminat awak dah lama menunggu. Saya cuma nakkan satu gambar je. Kalau tak, seluruh bandar Paris hanya akan tinggal dalam kenangan sahaja. Ini sangat kejam. Saya perlu buat apa pixelator minta. Takkan awak nak pergi pula? Awak akan ditimpa bahaya. Siapa kisah tentang bahaya? Jagged Stone tak boleh tolak peluang masuk TV. Betapa terkenalnya saya nanti. Jadi awak gatal ke? Saya dah lama menunggu awak, Ladybug.
Pandanglah kamera. Saya ada satu cadangan. Kalau awak lepaskan tahanan awak, saya akan aturkan sesi bergambar dengan Jagged Stone. Tak, jangan dengar cakap dia. Dia cuba tipu awak. Kenapa saya patut percayakan awak? Awak tak ada pilihan lain. Saya seorang saja tahu di mana Jagged. Apa kata saya lepaskan separuh lagi saya lepas sesi bergambar. Setuju? Okey, saya setuju. Yalah tu. Wow, Adrian, terkejut saya. Tolong gantikan saya, Nino. Awak ingat saya buat apa dari tadi? Pada pendapat saya, mesti ada orang yang ditawan Akuma. Saya rasa awak betul. Tapi mana Akumanya? Flag, bertukar! Saya dah buat bahagian saya, Ladybug. Berikan saya Jagged Stone. Pixelator, saya tahu Akuma awak ada dalam cermin mata tu. Jangan bazirkan masa. Ya, Kedua hebat! Terima kasih sudi datang. Apa yang dah jadi ni? Awak dah berjanji. Kan saya dah kata dia akan hianat. Tangkap mereka. Saya mahukan miraculous. Sama-sama. Aduh, lagi sekali. Kucing dah tak ada, cuma kita berdua. Siapa nak kekal abadi? Tak sabar nak mula. Pandang kamera. Hei awak Pixelator. Saya dengar awak nak gambar saya ya. Jagged, akhirnya awak dah sampai ya. Lari cepat, Encik Stone. Awak nak saya aja selama ni kan? Saya dah sampai depan mata awak. Pandang kamera. Tunggu, salah. Ini bukan sisi terbaik saya. Tak, tunggu. Cahaya salah di sini. Hidung saya nampak pendek tak? Saya tahu ini bagus. Oh, cepatlah sikit. Tangkap pasti. Bedak muka? Nah, saya dah sedia. Jangan bergerak. Tengok kamera. Jangan lakukannya, Encik Stone. Kuasa kucing. Ya! Cepat, bukalah mata. Bersedia. Apa? Macam mana? Lain kali saya akan pastikan awak takkan menang lagi. Saya takkan berhenti, Ladybug. Saya akan musnahkan awak. Miraculous Ladybug! Masa awak telah tamat dah, Akuma. Masa untuk hapus kuasa jahat. Dapat pun. Selamat tinggal, Rama-Rama. Hah? Apa yang berlaku? Saya di mana ni? Sesi date.
Terima kasih Encik Bourgeois untuk pengalaman hari ini. Pasti kami semua akan ingat pengalaman sampai bila-bila. Saya pun sama. Tunggu. Saya terlupa pula. Konsert Jagged berlangsung malam ini. Saya akan berikan tiket kepada pelajar yang paling berdedikasi di hari ini. Tak masuk akal. Tak masuk akal langsung. Apa khabar, Paris? Ini konsert pertama yang saya pernah pergi. Menakjubkan. Ya, menakjubkan. Saya dedikasikan lagu ni kepada orang yang selamatkan saya. Ini untuk awak, Ladybug. Apa kata awak ajak dia tengok wayang? Yelah tu, Tiki. Boleh bayangkan macam mana saya nak ajak dia? Hey Adrian, awak nak pergi tengok apa? Tepat sekali. Saya tak boleh buat apa-apa. Setiap kali pandang dia, saya terus rasa berdebar dan macam nak pengsan. Jadi, nampak gayanya awak boleh bercakap dengan dia kalau mata awak tertutup dengan kain. Lebih kurang, Ada penyelesaian mudah sangat, Marinette. Gunakan telefon bimbit. Hanya perlu tahu nombor dia. saya tahu siapa ada nombor Adrian. Saya pasti kerja awak bagus, Theo. Ini satu penghormatan. Tak sabar nak berjumpa Ladybug. Saya harap dia sudi tanda tangan gambar yang saya guna sebagai inspirasi. Oh, sudah nak mula. Sepatutnya Ladybug dan Cat Noir dah sampai sini sekarang. Baik, kita tahu awak tak boleh cakap spontan. Jadi jangan lari dari skrip. Tapi semua cikgu kata suara saya kaku bila membaca. Jadi hafal je lah. Senang je. Awak boleh buat. Jangan memandai tukar-tukar. Faham? Lupakan je lah, ini takkan menjadi. Dah terlambat. Saya dah tekan dial. Suara Adrian, sila tinggalkan mesej. Masuk peti suara lah. Tinggalkan mesej. Jangan ubah ayat. Hello, peti suara Adrian. Ini Marinette yang saya nak tinggalkan mesej untuk awak. Sebab ini nombor awak. Jadi, telefon saya, jumpa nanti. Bye. Apa awak ingat saya akan cakap? Hei, si kacak, ini Marinette. Saya nak jawab pergi tengok wayang, tapi saya terlalu sukakan awak sampai tak mampu nak bagi tahu awak dan hanya mampu bercakap dengan awak melalui telefon ini. Agak menyedihkan, kan? Jika anda ingin dengar mesej, tekan 1. Jika anda ingin pada mesej, tekan 2. Tekan 2, tekan 2. Mesej disimpan. Selamat tinggal. Tak adalah teruk sangat, kan? Okey, ia agak teruk. Tapi lama-lama awak memang akan bagi tahu, kan? Cuma tak tahu bila je. Cuba fikir positif. Tak perlu berahsia lagi. Peti suara tu rakam semua perbualan saya tadi. Tak ada masalah. Saya panggil dia si kacak. Dia tak boleh dengar mesej peti suara tu, Alia. Kalau didengar juga, malulah saya. Tak apa. Saya ada idea. Kalau panggilan tadi masuk peti suara, maksudnya Adrian sedang sibuk. Maksudnya awak boleh dapatkannya sebelum Adrian. Agaknya mana dia, ya? Saya tahu. Dia di kelab main pedang lepas sekolah. Sebab tu dia tak angkat. Dia akan selesai dalam masa 22 minit setengah. Awak ni memang luar biasa. Awak sedar tu, kan? Ada satu mesej baru. Saya nak pergi minum air. Nanti datang balik. Black, tamak betul. Ada satu pesanan baru. Tepi sikit, saya nak dengar peti suara. Tak kenal nombor telefon ni. Alamak, kita dah lambat. Masa untuk kita bertukar, Black. Woohoo! Hey, kawan semua. Hari ini ialah majlis perasmian Arca Ladybug dan Cat Noir. Saya langsung tak ingat. Saya pun. Awak tak ada cakap nak pergi majlis Tak, perasmian tu? maksud saya nak pergi. Maksud saya terlupa. Marinette, pasal telefon Adrian tu kan, boleh tak pergi selepas majlis? Kalau kita tunggu sampai habis, nanti latihan main pedang Adrian akan tamat. Dan dia pasti akan dengar mesej tadi. Alamak, saya kena buat liputan majlis ni untuk Lady Blog. Minta maaf sangat, Marinette. Jangan risau, saya boleh uruskannya. Rasanya lah. Awak pasti? Ya, saya pasti. Baguslah, semoga berjaya. Jangan cari masalah. Dan jangan cakap spontan.
bukan Ladybug patut hadir perasmian tu ke? Ya, tapi Marinette kena pergi ke sekolah dulu. Tapi perasmian ni kan untuk raikan awak. Maruah diri saya bergantung pada mesej tu. Saya uruskannya dalam masa 5 minit. Lepas tu, kita terus ke majlis tu. Tumpah tanya Cat Noir, kenapa Ladybug belum Jangan sampai? risau pasal Ladybug. Kejap lagi dia sampailah tu. Saya boleh uruskan majlis ni seorang. Selalunya saya yang uruskan semua. Saya cuma nak minta dia tanda tangan gambar saya ni aja. Dia menakjubkan. Dia sangat berani dan pandai. Dia sentiasa selamatkan semua orang. Mungkin perasmian patut mula sekarang. Mungkin dia akan sampai nanti. Tunggulah seminit lagi, Datuk Bandar Bourgeois. Saya dapat rasa dia akan sampai nanti. Oh, Di sini. Alamak. Yang mana loka dia? Cuba awak telefon. Mesti ia akan berbunyi. Betul tu, Tiki. Kita sebagai penduduk Paris harus beri penghormatan kepada pelindung kita dari kejahatan. Ladybug dan Cat Noir. Boleh tak saya dapatkan gambar untuk Lady Block? Cepat, mereka dah nak habis. Ini dia. Loka berkunci. Tada! Arca ni sungguh hebat. Satu je yang tak kena. Sebenarnya saya tinggi dari Ladybug. Ladybug tak datang pun. Saya cuma nak bagi tahu betapa saya sukakan dia. Nak dia tahu saya berikan segalanya untuk siapkan arca dia. Kalau dia ambil masa untuk lebih kenal saya, dia akan tahu kami ada banyak persamaan. Kesetiaan pada benda yang kami sayang. Hei, maaflah kalau saya kacau awak. Tapi Ladybug dan saya ada hubungan yang istimewa. Betul ke? Ya, kami macam ni. Apa Ladybug nampak pada dia tu? Mereka nak masuk dah. Tinggal je lah. Tapi saya belum padam mesej tu lagi. Masa dah suntuk, lagipun kita kena pergi ke perasmian tu. Cepatlah. Susah betul tadi. Bersama konon. Awak tak pernah serius pun. Macamlah ada apa-apa. Awak tak layak untuk dia. Saya yang layak. Kecewa dengan Ladybug dan cemburu dengan Cat Noir. Ini peluang terbaik untuk sebarkan kejahatan. Terbang jauh akumat kecilku dan sebarkan kejahatan. Hello, Copycat. Saya Hawk Moth. Bila awak musnahkan Cat Noir, awak boleh gantikan tempat dia dan Ladybug akan jadi milik awak selamanya. Saya tak sabar sangat bila memikirkannya. Mana pergi ni? Kenapa pandang saya macam tu? Saya tak makanlah. Betul. Macam mana nak dengar mesej dengan... Rumah? Adrian lah. Mesti dia cari telefon dia. Macam mana kalau dia kesal? Mesti dia dapat tahu saya yang curi. Lepas tu saya ditangkap kerana merompak. Saya kena hidup dalam penjara dan teruk sekali saya tak dapat tengok wayang dengan dia. Oh, Marinette. Awak kena tahu apa yang lagi penting dalam perkara ni. Saya tahu. Kadang-kadang rasa macam tak mampu nak hidup sebagai Marinette dan sebagai Ladybug. Hey, ini peti suara Adrian. Sila tinggalkan mesej. Mesti ada di gym lagi ni. Jangan pedulikan saya cuma nak curi lukisan ni. Teruskan urusan awak semua. Hey! Ha? Ya! Saya kena rakam ni. Terkini, berita yang mengejutkan terdapat rompakan besar terjadi di Louvre. Video rakaman menunjukkan dengan begitu jelas satu-satunya suspek ialah adiwira terkenal Cat Noir. Lukisan ni kesukaan saya. Tangkap dia! Tangkap! Curi lukisan? Dahlah orang tu penipu. Dia penipu yang sangat teruk. Terima kasih, JD. Sekarang ramalan cuaca.
Adrian mampu nak pakai telefon pintar yang sangat mahal dan canggih ni. Saya tak tahu macam mana nak guna pun. Mungkin kalau awak buka sarung tangan tebal awak tu. Dan tinggalkan kesan cap jari saya. Tak nak. Masalah selesai? Sikit lagi. Saya belum dapat padam mesej tu. Tapi dalam proses sekarang ni. Biar betul awak curi telefon dia. Ya? Tak? Maksud saya memang nak pulangkan balik. Awak di mana sekarang ni? Saya perlukan pertolongan. Saya tak boleh. Saya tengah tunggu berita tentang rompakan Cat Noah di Love ni. Apa? Ada orang rompak Cat Noah? Bukanlah, awak tak dengar ke? Cat Noah masuk dan curi lukisan Mona Lisa depan orang ramai. Ladybug mesti sampai kejap lagi. Saya tak nak terlepas. Lepak dulu, nanti saya datang. Okey. Cat Noah memang nakal tapi dia bukan seorang pencuri. Masa untuk bertukar. Kiki, hantarkan saya! Wow, bertenang semua. Awak salah faham ni. Pencuri tadi tu penyamar. Sayalah Cat Noah sebenar. Bawa saya ke tempat kejadian rompakan. Saya ada bakat dalam mencari petunjuk. Ialah naluri kucing. Boleh, ikut saya. Terima kasih sudi tolong, Cat Noah. Hei, saya Cat Noah sebenarlah. Saya jauh lagi berbakat dari peniru tu. Kucing dalam perangkap. Saya ulang, kucing dalam perangkap. Datuk Bandar, saya rasa ini tak masuk akal. Mesti ada penjelasan yang mudah. Kucing dalam perangkap, Ladybug. Jangan ingat awak boleh tahan. Tenang. Biar kami uruskan, Ladybug. Semua dalam kawalan kami. Terima kasih untuk sambutan yang meriah, tapi saya terpaksa undur diri. Saya ulang lagi sekali. Awak tangkap orang yang salah. Cat Noah dah terlepas. Kalau betul dia tak bersalah, kenapa dia larikan diri? Kalau awak ditangkap tapi tak bersalah, mesti awak pun lari. Panggilan bantuan. Saya ulang, panggilan bantuan. Kita dalam proses mengesan semula suspek. Cat Noah, apa yang dah jadi? Awak tahu saya tak bersalah. Betul tak, Bugaboo? Jangan bergurau dan panggil saya Bugaboo. Keadaan sekarang serius. Saya akan cari pesalah sebenar dan selamatkan diri saya. Kejap lagi saya akan... Menyerah sekarang, Cat Noah! Awak tak pergi kejar dia ke? Saya akan biar awak uruskan. Bagi pendapat saya rasa pencuri itu dihinggap Akuma. Saya pun fikir benda yang sama. Nampak kayu gula-gula ni? Pembentuk arca tu. Macam manalah saya tak perasan cemburu dia dari awal lagi. Awak ke dia? Haha, tak kelakar pun. Jumpa pun awak, copycat. Cat Noah, awak di mana? Saya jumpa garaj dia. Siapa? Peniru saya. Saya tak faham maksud awak. Kalau awak hadir majlis tadi, awak tahu saya cakap pasal siapa? Jadi, bagi tahulah awak kat mana. Tak. Ini antara dia dan saya. Saya yang mulakan masalah ni sekarang. Saya akan selesaikan masalah ni juga. Cat? Cat! Awak dah terperangkap? Kuasa kucing! Saya tak fahamlah kenapa Ladybug suka awak. Terlalu mudah untuk tertipu dan masuk ke dalam perangkap. Awak cari ni ke?
Yang mana saya patut angkat? Saya punya atau saya punya? Ladybug, cepat sikit. Saya dah tangkap penyamar tu di bengkel Theo Barber. Saya sampai dalam 30 saat. Jangan datang sini, Ladybug. Ini satu perangkap. Dah terlambat pun, Ladybug dalam perjalanan ke sini. Seperti yang saya rancangkan. Dia tak akan tertipu. Dia kenal saya sangat. Saya pun kenal sangat awak. Mulai sekarang, dia akan sayangi saya. Bukan awak. Sayang saya. Awak betul. Dia sayang saya. Macam itulah dia boleh tahu identiti awak yang sebenar. Copycat, hentikan perbualan awak tu dan dapatkan Miraculous Cat Noir. Awak dah sampai pun. Cat Noir, rupa dia sama macam awak. Sebab ini memang saya lah. Di mana akuma dia? Ada dalam cincin dia. Ambillah. Ladybug yang buat semua kerja kita. Satu ironi yang menarik. Dia pun ada kuasa sama macam awak. Sangat menakjubkan, betul tak? Kalau tak percaya saya Cat Noir yang sebenar, cuba tanya pasal percintaan kita. Pernahkah saya tipu awak, Bugaboo? Saya harap awak tak bagi tahu dia pasal kita. Apa dia? Yang kita, yalah, kita sama-sama berjanji. Mestilah tak bagi tahu. Kita tak pernah berjanji. Copycat! Saya sayang awak, Ladybug. Saya jauh lebih baik dari lelaki tak guna ni. Maaflah, saya tak suka penipu. Cat Noir suka buat saya marah tapi dia tak pernah tipu. Terima kasih kerana memuji saya. Rasanya. Bertindak sekarang, rampas Miraculous dia. Kalau saya tak boleh miliki awak, tak ada siapa pun boleh. Kuasa kucing! Jom kita tamatkannya. Tangan sapi! Kenapa sudu? Apa saya patut buat dengan benda ni? Kerja yang bagus, Cik Adik. Di mana akumanya? Foto dalam poketnya. Kita kena cepat sikit. Awak akan bertukar balik sebelum saya. Hebat juga dia. Saya dah tahulah. Saya dah kata saya lagi bagus. Tapi saya lagi handal dari awak berdua. Hei, sayalah. Dia tipu. Sayalah yang sebenar. Sekarang awak berdua menjengkelkan saya. Tunjukkan cincin. Berapa banyak tapak yang tinggal? Cat Noir, serangan kucing! Boleh je. Saya memang suka bercakaran. Masa untuk pancing Akuma. Masa awak telah tamat dah, Akuma. Masuk untuk hapus kuasa jahat. Dapat pun. Selamat tinggal, Rama-Rama. Miraculous Ladybug! Bagus tangkap
kelengkapan awak. Saya lega sangat awak dapat bezakan saya dari yang tipu. Bila dapat bezakan siapa yang betul-betul sayang saya, ia mudah untuk saya. Baik awak yang tolong dia. Dia baru je patah hati tu. Saya pun patah hati juga. Apa saya buat di sini? Ladybug, Saya minta maaf tak dapat hadir pagi tadi, Tio. boleh tak awak tanda tangan? Mestilah boleh. Awak punya bakat yang tinggi sangat. Awak betul-betul dapat tafsir diri saya. Terima kasih, Ladybug. Jangan risau. Saya dah tahu pasal awak dan Cat Noir. Saya tak kisah. Ha? Saya tak jumpalah. Jika ingin mendengar mesej, tekan 1. Ingin padamkan mesej, tekan 2. Mesej telah dipadam. Saya rasakan saya nak cakap saya jumpa telefon dia. Ia satu permulaan yang bagus. Betul tak? Lepas tu bolehlah ajak dia tengok wayang. Macam itulah. Mungkin awak tercicirkannya. Kalau macam tu, mesti ada orang yang jumpa dalam bilik loker. Masa tu saya sedang dengar peti suara dalam kelas main pedang. Biar betul. Saya dah cek beg ni beribu kali dah. Awak kena berehat sikit. Saya tahu. Apa kata kita tengok wayang malam ni? Hei, awak berdua. Boleh tak kami ikut awak sekali? Boleh saja.